Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali kelas pengajian kita seperti biasa, kelas mingguan kita, iaitu kelas sijil pengajian agama Islam negeri Terengganu. Moga-moga usaha yang kita buat ini Allah Subhanahu wa taala menilainya dan memberikan ganjaran yang baik, asalkan niat kita ini iaitu niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan redha-Nya melalui warisan tinggalan ilmu yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, yang asalnya ataupun sumbernya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita belajar kerana ingin mencari kelebihan di mata orang, tak mencari maksudnya perbalahan contohnya, dan maka niat kita rasanya untuk mengangkat kejahilan dan untuk memperbaiki diri kita insya-Allah menjadi insan yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh daripada Allah taala hasil kerana berlakunya hasad, berlakunya takaburnya, berlakunya contohnya kerana ingin ar-riya ataupun as-sum'ah di mata manusia. Wal-iyad billah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali pengajian kitab kita ini, iaitu kitab Sayyidus Salikin yang dikarang oleh tokoh yang terkenal dalam bidang pengajian Islam ini, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Talimani rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah ta'ala luaskan kuburnya, Allah ta'ala masukkannya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Baik, jadi sambung balik, iaitu kita berada pada muka surat yang berapa dah? 90 dah. 90 jadi kita sedang mulai nak publish ke surat yang ke-100. Jadi muka surat yang ke-90 kita masih lagi dalam perbahasan ataupun perbincangan pada bab yang ketiga, jilid yang keempat. Mengikut bilangan jilidnya kitab Sayyidus Salikin ini kita berada pada juzuk yang keempat. Bagi muka surat yang ke-90 boleh? 90. Kamu tengok tu macam ada ayat-ayat Quran ataupun dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kelebihan berpandukan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Kalau kita undur sikit, tak apalah, kamu tegang ya, tak payah pun. Kalau kita cuba undur sikit, iaitu kita berada dalam satu fasal nak menyatakan kelebihan al-khawf dan kelebihan ar-raja', iaitu nak mengatakan kelebihan al-khawf kemudian kelebihan ar-raja'. Okey. Iaitu kita berada pada fasal al-faslu, fasal nak menyatakan kelebihan dua sifat yang penting, kelebihan khawf kemudian kelebihan ar-raja'. Khawf iaitu takut, kemudian ar-raja' maksudnya harap, iaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fasal ini kalau kita cuba ingat balik, tuan kita memberitahu ada dua iktibar, maksudnya dua sandaran yang kita boleh bincang nak tahu tentang kelebihan takut dan kelebihan raja ini. Baik, iaitu yang pertama iaitu dengan kita fikir dan nazar. Kita mikir, kita fikir, kemudian kita nazar, kita mengkaji. Macam orang yang bukan Islam, dia kaji, dia pun tahu Islam itu betul. Bukan ayat Quran. Kita baca tak ayat Quran suntik tu, sehingga 30 juzuk hadis Nabi, kita baca macam-macam hadis Nabi. Tapi oleh kerana dia tidak berpegang dengan syariat itu, dia hanya orang yang mengkaji. Orang yang mengkaji, maka dia kaji, akhirnya diakui Islam itu agama yang benar contohnya. Bukan kerana melihat ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi. Baik, yang kedua cara berpandukan dalil Al-Quran ataupun hadis baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua ini penting kan? Kita memang kena menggunakan dua-dua ini.
Yang kita sebut pada kelas yang lalu. Sebahagian kita kata baik, dia kata fikir dan kajian kita kata al-aql, kita guna akal. Kalau dari Quran ataupun hadis kita guna al-naql. Yani naql maksudnya kita memindahkan sahaja. Memang kebiasaannya ulama-ulama yang terdahulu kalau nak sebut Quran dan hadis, nak ringkaskan macam ni, dia kata dalilul naqli. Dalilul naqli, ya. Dalilul naqli. Kebiasaannya. Bila kita sebut ini, kita memahami maksud dalil yang berbentuk nakal, iaitu Quran ataupun hadis nanti. Kalau dalil yang berbentuk akal, maksudnya kita fikir, kita kaji menggunakan akal fikiran yang waras yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Itu maksudnya. Jadi, ini cara untuk tahu, nak kenal kelebihan takut dan harap yang kita kata kena kaji, kemudian kena melihat dalil ataupun sama ada daripada Quran ataupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita bicara minggu yang lalu secara fikirnya sebab apa? Sebab apa khauf dan rajah ini ada kelebihan dan penting? Sebab apa? Sebab kita nak kenal, nak ma'rifah Allah. Sebab kita ni nak menuju kepada kenal Allah. Nak menuju kepada ma'rifatullah, nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Jadi jalan untuk menuju kepada ma'rifat baik. Oleh kerana ma'rifat ini mulia, orang yang kenal Allah mulia juga. Orang yang takut Allah, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka orang yang kenal Allah, dia akan ada kemuliaan. Baik, jadi semua syarat untuk menuju kepada makrifat, maka semuanya mulia. Dan mulia. Sebab nak tuju perkara yang mulia, maka wasilah pun mulia. Kalau kita matlamat kita molek, maka insya-Allah wasilah pun kita akan pilih cara yang baik. Wasilah pun ada cara yang molek. Sebab nak menuju kepada perkara yang elok. Tapi kalau dah tujuan kita, matlamat kita bukan perkara yang bukan perkara yang boleh, maka wasilah pun otomatik akan menjadi perkara yang tak boleh. Tapi nak tuju perkara yang baik, ma'rifatullah, nak kenalnya Allah, maka semua jalan untuk kenal Allah, maka semuanya baik. Antara jalannya ialah al-raja dan al-khawf. Kena ada takut dan kemudian kena ada harap. Al-raja iaitu harap, al-khawf maksudnya takut. Bila ada ini ialah salah satu jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kedua-duanya ini, maka insya-Allah kita semakin menuju untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara iktibar fikir dan nazar. Baik, boleh Jadi sambungannya muka surat yang ke-90, dalil-dalil yang berbentuk ayat Quran pula. Hak ni kita mikir dah buat. Sebab nak tuju, nak kenal Allah, maka semua jalan yang berkaitan untuk kenal Allah, maka baiklah. Macam ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid dia adalah semulia-mulia ilmu. Tauhid ialah semulia-mulia ilmu. Dan dalam kitab Jawahar sebut itulah, semulia-mulia ilmu. Maka semua cara untuk memandaikan kita ilmu tauhid, maka semuanya boleh. Tak pandai tauhid, melainkan kena belajar bahasa Arab contohnya. Maka bahasa Arab itu satu jalan yang baik. Sebab kerana nak mencapai untuk kita memahami semulia-mulia ilmu. Sebab nak faham tauhid, nak faham kalau dan contohnya dakwah gini, maka dini itu ialah semulia-mulia pekerjaan. Sebab wasilah untuk sampai perkara yang mulia, maka pun mulia juga. Maka pun mulia. Baik, boleh Okey, sambungannya 90 pula. Okey, kita baca dalil-dalil dalil-dalil yang dinukilkan daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, okey. Mana dah atas tu dah?
Okey, tak apalah. Kita ambil hak yang kedua dah, 90 tu. Kata tuan kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Surah Al-Hajj, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, tidak mencapai akan Allah Ta'ala itu oleh dagingnya. Oh, dah. Jadi kita jadi macam maksud dia. Maksud mudahnya, daging yang telah dibuat sembelihan itu tak sapa ke Allah. Dah bahasa mudah lah. Bukan maksud Allah tidak mencapai daging tu. Sebab, tak apalah dah. Ini sikit ada. Cukup pening lagi. Baik, dan tiada mencapai akan dia oleh darahnya. Dan tetapi mencapai akan dia oleh itu takwa daripada kamu. Memanglah darah dan daging tidak sampai kepada Allah. Walaupun kita buat hanya senya kerana Allah. Tapi yang sampai mana? Iaitu ketakwaan yang lahir daripada amalan yang telah kita lakukan. Baik, boleh? Okey, dah. Sebab apa? Sebab apa mak seperti itu? Kalau kita dah ada bahasa Arab lah. Kalau nak belajar bahasa Arab, sebab apa kita kata daging tak sampai ke Allah? Bukan Allah tidak mencapai daging. Faham tak kita jadi? Okey, kalau bahasa Arab, okey. Batu bagi Quran kena baca betul. Kena baca dengan baik. Okey. Allah sebut layyana lallahu ke la yanalallahu luhumuha haluhumuha. La yanalallahu ini hal tu. Luhu barulah menjadi berbaris depan. Luhumuha. Luhumuha. Lain nggak ada bahasa kan? Tamu yang kaya lah. Ini pada layana Allah luhumuha. Sebab apa maksudnya? Dalil yang ada Allah tidak mencapai daging. Tapi maksudnya daging tersebut tidak sampai kepada Allah. Apa jadi gitu? Sebab tidak memilih maksud Allah tidak mencapai daging. Sebab bahasa Arab barisnya memberikan maksud. Kalau kita tumpah balik, maka akan menjejaskan maksud. Sebab macam kita ada kata kerja. Kebiasaannya kata kerja ni akan ada pelaku dia. Makan. Dia makan. Ada makan tu. Itu maksudnya dah. Contoh bahasa nak mudah je bahasa Arab. Yang kata saya makan burger. Nasi. Nasi. Hak ni kata kerja. Hak ni berlaku. Maka nasi kan? Benda ke? Predikat tu orang ni. Subjek. Subjek tu. Betul mulai. Ada subjek ni. Subjek. Nama dah tinggal SPM dah. Boleh dia itu tapi dah ingat dah. Berlaku kata kerja, berlaku lah. Makan kata kerja, nasi saja dah predikat. Predikat. Tidak. Ingat. Dah sebab dia sedikit. Okey, kan bahasa Arab. Hak ni kita panggil fa'il. Pembuat. Hak ni kita panggil fi'il, kata kerja. Hak ni kita panggil maf'ul. Maksudnya apa yang dibuat tu, apa saja nak kita lakukan. Okey, jadi senang sebab dia hanya menggunakan kata akar yang sama. Fa'ila. Cuma ubah cara tulisan saja. Ubah hurufnya berada di mana. Kalau kita pula kata kerja, subjek, kita ubah semua sekali perkataan untuk memberikan maksud yang berbeza. Jadi hak ni tak. Hak ni menggunakan huruf yang sama, cuma ubah. Jadi dia akan memberikan maksud yang berbeza. Kalau ada satu tak, kebiasaannya bahasa Arab memang akan ada 3 benda.
Memang akan muncul tiga benda ni. Kalau kita faham ayat Quran, kebiasaannya akan kita menjumpai ketiga-tiga. Hal ni, hal ni ialah yana, iaitu fi'il, kata kerja. Kata kerja. Allah berlaku ke? Kalau kita kata Allah berlaku, maksudnya Allah akan melakukan perbuatan ini, iaitu sampai. Ataupun yana macam mengambil. Yana. Kalau kita kata Allah ni pelaku, Allah akan melakukan pekerjaan ini. Sebab tu bukan. Sebab tu bukan. Sebab melihat kepada baris. Itu. Cara bahasa Arab. Baris memberikan gambaran yang penting untuk masuk. Kalau baris atas, tak ada dalam kaedah bahasa Arab, baris atas akan memberikan maksud fa'il. Dia akan menjadi dia akan menjadi maf'ul. Dia akan menjadi saja. Bagi depanlah yang akan menjadi fa'il ataupun pelaku. Ini mana dah? Mana berlaku, ulama berlaku depan. Kalau dah sama, ada penting. Hanya begitu. Tidak jadi. Kalau bagi atas, dia akan jadi pelaku. Bahasa Arab, dia akan jadi. Melainkan dia kena berbaris depan, barulah pelaku. Barulah pelaku akan melakukan perbuatan ini dan inilah saja. Maksudnya daging itu dah akan sampai kepada Allah. Bukan Allah sampaikan daging itu. Bukan Allah ambil daging itu. Itu maksudnya. Maksudnya pelaku akan melakukan perbuatan ini ke atas saja. Dan akan jadi Allah melakukan dan saja. Sebab mengikut baris yang telah Allah tetapkan. Macam ayat Quran yang salah baca, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Bahayu ni. Kalau tukar bagi ni macam ni. Innama yakhsha Allah min ibadihi. Ya, aku dah baca ni lah. Tu mabuk. Dah aku ustaz. Ni. Yang mabuk kan? Nak kata penting bahasa Arab kan? Orang ajar lagu memang dia kena bagi ambil lah. Bukan dia sebut orang sebut gitu kok. Memang kita kata wajib mempelajari bahasa Arab. Tidak cukup dengan terjemahan lah. Tidak cukup dengan terjemahan. Bagi menggambarkan maksud yang sebetul-betulnya. Baik, ini nama sesungguhnya yakhsha maksudnya takut. Takut yakhsha. Allah atas bawah. Ini soalan. Yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ulama atau depan ke atas? Dia akan menjadi baris depan. Sebab kalau kita tukar, kalau begini maksudnya, sesungguhnya yang takut akan Allah, Allah akan menjadi subjek. Bukan Allah melakukan perbuatan takut tu. Kalau kita letak bagi depan sini, Allah takut ke ulama. Itu bahaya sebenarnya. Tapi kalau kita tu letak baris yang betul, yang takut pada Allah ni, ulama yang berbaris depan yang merupakan pelaku fa'il, dialah yang melakukan perbuatan takut ni, iaitu fi'il ataupun kata kerja. Dialah yang melakukan perbuatan takut ni. Bukan Allah yang melakukan perbuatan takut. Jadi ini menjadi maf'ul ataupun saja. Dah tu bahasa Arab hebat ni dah. Baru kita koceng lagi. Iaitu Allah pelaku. Ulama pelaku. Ulama dia melakukan kata kerja. Mana subjek dia? Allah. Bukan Allah yang melakukan perbuatan takut kepada ulama. Sebab tu baris itu bukan inama yakhshallahu min. Kalau tu je. Tapi baris atas.
Itu kehebatan bahasa Arab lah. Yang memang kita belajar daripada lama dah. Memang dia satu bidang yang amat luas lah. Maka baca boleh. Baris, sebab tu baris, sebahagian ulama menghukumkan kesalahan yang jali, yakni kesalahan yang besar. Sebab boleh memberikan maksud yang berbeza. Itu kepentingannya, itu pentingnya. Sebab tu kalau tengok terjemahan, dan sebahagian kan mungkin bahasa lama dan bahasa ada dan ada bahasa kita faham macam Allah. Tidak mencapai Allah tadi. Macam bahasa itu, bahasa lama ada betul di semua tu cuma bahasa lama mungkin kita ni orang yang baru. Seolah macam Allah melakukan perbuatan yang dan Allah yang ambil. Bukan Allah dan daging yang sampai ke Allah. Jadi itu antara terjemahan yang mengakibatkan kalau salah bagi ataupun terjemahan yang mungkin mengikut bahasa kita tak, sebab kita ni macam pandai ada apa dah edisi baru dah. Jadi dia akan muatkan perkataan-perkataan yang ni dekat. Betul. Sebenarnya di sini bagus betul tak? Dia selalu bagi betul tak, tapi pembaca. Memang pembaca tu ada banyak. Bagi betul tak? Pembaca, apabila kita dah maksudnya kita lah yang kena berbetulkan kita. Sebab dia bukan benda-benda main. Sebab dia berkait tentang iktiqad. Kalau sengaja buat, maka hukum kufur. Hukumnya kufur. Ulama kata kalau kita sengaja tak ada lagi gini, sengaja membaca baris yang berbeza, maka hukumnya kufur. Sengaja buat. Mungkin kerana kecuaian kita. Kalau kita teringat balik, tengok baca, sah dapatnya. Kita kena ulang balik, undur balik. Baca balik, betulkan balik. Itu sepatutnya, itu yang sepatutnya. Okey, mana ni? Okey lagi. Firman Allah Ta'ala lagi wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini semua dalil yang menunjukkan kelebihan khauf dan raja. Okey. Artinya ambillah olehmu akan bekal akhirat itu, maka bahawasanya yang terlebih baik bekal itu takut akan Allah. Semua dalil menunjukkan kelebihan takut, yakni takwa lah sini. Takwa biasa terjemahannya diartikan dengan takut. Macam dia atas innama yakhsha, tak baca atas tu dia. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ada yang takut akan Allah, yakni orang-orang yang berilmu. Maksudnya nak kata kelebihan takut, sifat takut hanya ada pada ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mengenal tak takut pun. Baik lagi. Dan dari kerana inilah berpesan Allah Ta'ala akan orang-orang yang dahulu dan orang yang kemudian dengan takwa itu dengan firman-Nya, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Artinya, dan bahawasanya telah aku pesan akan mereka yang mempunyai kitab daripada orang yang dahulu daripada kamu, dan akan kamu bahawa takut mereka itu akan Allah. Maksudnya kami telah pesan lama dah, wasiatkan lama dah. Bukan baru Quran ni wujud baru ada. Dah lama dah Allah pesan orang yang terdahulu takutlah akan Allah Subhanahu wa taala. Dah nak takut ni dah. Maka kena belajar. Macam Allah sebut dia, yang takut akan Allah hanya ulama-ulama. Tak belajar maka tak tahu lah. Tak mari rasa takut, rasa gerun akan Allah. Jadi kena belajar. Kena mencari hikmah. Nabi sebut al-hikmatu dhalatul mu'min faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah ini barang yang tercicir bagi orang mukmin. Dia jumpa mana-mana maka dia pun kena pungut. Kena ambil. Ambillah ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama yang terdahulu. Lagi 91. Wa khafuni in kuntum mu'min. Mana maksudnya?
Okey, jap. Nak ingat ayat yang dibaca tentang sembahyang. Tak, belum bagi setengah. Tak bagi. Okey, tak apa ni? Dan takuti olehmu akan daku jika kamu itu orang-orang yang beriman. Dah. Okey. Ini pun bahasa Arab ni. Dah. Apa ingat ayat ni kan? Sebab lepas membayang doa tentang sembahyang. Sebelum waj'alna lil muttaqin imam. Ya, as-salat pembayang yang ada bukan wa'aqim salat. Waj'alni muqim salat. Waj'alni betul. Ada maksud, ada sembahyang maksud. Ayat Quran adanya, ayat Quran. Waj'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Sebenarnya ayat Quran ni banyak dibuanglah huruf-hurufnya sebab nak menunjukkan keindahan bahasa. Waj'alni muqim as-salat. Ini kalau seorang kalau apa kalau kita jadi itu imam. Waj'alna wa min dhurriyyati. Sebab itu yang biasa dhurriyyati. Sebab doa ni dalam penting dengan sebutan yang betul lah. Sebab ada ulama yang dulu sebut kalau salah grammar lah, kata bahasa betul, maka itu antara penyebab doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah. Wa min dhurriyyati rabbana. Sebab itu lajuk untuk beramal kan, yang untuk menunjuk Rabbana wa taqabbal du'a. Wa taqabbal du'a. Doa yang boleh dibaca sebab dia berpandukan kepada Quran, ayat Quran saja. Titik. Kalau kita ubah, hari tu memang dia bersih. Kalau kita baca secara seorang diri. Seorang diri maknanya ingat ni kan, tak bukan macam ni. Biasa diulang-ulang waj'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati Rabbi. Saya Quran sama dia, Quran sama. Macam je, macam tak sama sebab ni kami. Sebab ni saya. Gambar. Ada yang ingat? Hafizah sini ada? Ada. Kamu dah ingat ada? Ada. Muqim as-salat. Itu ke? Betul lah. Tapi dia guna Rabbana. Gitu. Faham? Okey, lepas tu pula ayat Quran Allah sebut Rabbana waghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa yang banyak. Memang kekalnya betul tu. Betul. Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Betul tu. Memang itu seni Quran tu. Sebab kalau kita mikir logik ambil ni. Sebab ni aku. Tiba-tiba ni digunakan pula wahai Tuhan kami. Rabban. Apalah ayat Quran kali itu, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Dia anjurkan menggunakan ayat Quran lah. Okey. Nak tukar kami bukan kami. Ya Allah jadikanlah waj'alna. Itu jadi kami lah. Waj'alna. Okey. Muqim kan jadi. Jadi mana? Kalau tak jadi muqimah, dia akan jadi muqimi ya. Muqimis salat. Muqimis salat. Wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a Tuhan.
Asalnya doa ni sebab Quran dia tidak letak, dia hasafkan. Sepatutnya ada huruf ya belakang, iaitu ya Allah ya Tuhanku, mustajabkanlah doa aku. Sepatutnya ada, tapi oleh kerana keindahan Quran maka dibuang. Dibuang alif sebab ya. Asalnya dia sebab mustajabkanlah doa aku. Doa aku ya. Baik. Jadi nak baca kami Rabbana wa taqabbal du'ana. Itu sepatutnya kita cuba kata sebab ubahlah. Walaupun ayat Quran sepatutnya dikekalkan, tapi boleh kita ubah mengikut kesesuaian pembaca. Kalau dia jadi imam, kalau baca aku kan tak sesuai lah. Walaupun ada sebahagian ulama anjurkan untuk kekalkan kalau ayat Quran kekal. Tapi dah ada sebahagian disebut tak contohnya sebab imam dia mendoakan keseluruhan makmum, tiba-tiba dia baca aku je untuk dia je. InsyaAllah boleh ada. Kita kata Allah ni maha luas lah pemberian dia, kita kata insyaAllah boleh. Tak amat kata boleh pasti ke wallahu a'lam, tapi mengikut rahmat Allah, kebaikan Allah, insyaAllah boleh lah. Tapi semoleknya kita baca untuk keseluruhan lah. Keseluruhan sebab itu wakil imam yang mengemudi sembahyang. Walaupun ada sebahagian mengekalkan bacaan Quran yang besar. Tapi sebab kalau kita ubah bukan bermaksud ubah ayat Quran. Kita ubah untuk kesesuaian doa. Dia akan menjadi bacaan doa. Kalau kita ubah bukan doa, bukan lagi ayat Quran, cuma macam kita meminjam. Bahasa Arab sebenarnya irtibas, kita pinjam. Irtibas, bahasa orang bahasa Arab lah. Bahasa Arab kita meminjam kan. Pinjam ayat untuk disesuaikan mengikut kesesuaian pembaca. Jadi kita pun kau anda lah boleh je kalau seorang kita cakap gini, waj'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ada doa dalam Quran yang Allah menggunakan dengan perkataan kami mengikut kesesuaian ayat tersebut diturunkan ke satu. Jadi itu sebab tu dibuang tu. Baik, sama doa ni nak sebut ni mana 91 tu ayat wa khafuni dan takuti olehmu akan daku. Sepatutnya di belakang ni tu ada huruf ya. Khafuni. Bahasa bila ada i belakang ni kebiasaannya menunjukkan aku. Kaluna kami. Dia ada belakang ni. Wa khafuni satunya. Ada huruf ya belakang. Tapi dibuang. Ada terlalu ada kaedah ya. Dan takuti oleh kamu. Sebab kalau tak ada sungguh lah. Kalau tak ada sungguh ni. Bukan ada yang tak ada sungguh. Dia tidak akan memberikan maksud takut akan aku. Dia akan memberi maksud takutlah. Kamu takutlah. Gitu. Tak akan jadi maksud aku. Maka kamu takutlah. Jadi oleh kerana maksudnya aku, hakikatnya dia ada huruf ya. Takutlah oleh kamu, oleh akan aku, akan. Sepatutnya lah. Tapi macam sebut ayat Quran ni dia teramat-amat berseni. Kalam Allah kan. Kalamullah. Kita pun cakap pun sesera tau. Ni Allah Ta'ala lagi dah. Yang menggunakan kalam-kalam yang baik, ucapan yang baik, susunan yang teramat cantik. Baca pun dah puas dah ayat Quran ni. Okey lagi. Jadi Allah sebut takutlah olehmu akan daku. Kena takut Allah. Jika kamu orang yang beriman, maksudnya hak yang tak takut bukan orang yang beriman kepada Allah. Okey. Lagi, maka menyuruh Allah Ta'ala dengan takut akan dia dan mewajibkan ia akan dia. Wajib takut tu. Dan mensyaratkan ia akan dia. Itu ayat tu. Di dalam iman orang yang mukmin di dalam ayat ini, yakni tiada dinamakan seseorang itu mukmin yang sempurna
melainkan dengan takut akan Allah. Nak kata takut warna kita ni nak melahirkan takut tu bukan senang tau. Takut yang dibuat-buat lain cerita. Ni takut sungguh ni rasa macam memanglah kita ni insan yang banyak dosa memang takut orang takut kena seksa, takut azab Allah. Semua orang mungkin rasa biasa je takut yang dibuat-buat. Tapi kita kena lahirkan ketakutan pada Allah pencipta kita. Baik lagi, tak sempurna dia sebut orang mukmin kalaulah tiada perasaan takut kepada Allah. Baik lagi, dan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan takwa itu dengan sabdaannya. Sikit je baca terjemahan je. Artinya Allah menghimpunkan apabila menghimpunkan Allah Ta'ala akan segala orang-orang dahulu dan orang yang kemudian, orang lama dengan orang yang terkemudian, bagi segala waktu yang maklum. Yakni hari kiamat. Maka menyeru akan mereka itu dengan suara yang keras, sekira-kira mendengar orang yang jauh itu seperti mendengar orang yang dekat. Wani nak bayang tak? Wallahu a'lam dah. Dia kata Allah seru pada hari kiamat kelak dengan suara yang keras. Dekat, yang jauh dengar macam orang dekat ni. Bayang tak? Wallahu a'lam. Keadaan akhirat berbeza dengan keadaan dunia. Dah sama tau. Jadi kita pun hanya boleh membayangkan sahaja. Sekadar maklumat yang kita tahu. Baik lagi. Maka ia berfirman, hai segala manusia, Allah pun sebut, wahai manusia, bahawa telah aku dengar bagi kamu daripada ketika aku jadikan akan kamu. Aku dengar bagi kamu akan kamu hingga aku dengar bagi kamu daripada ketika aku jadikan akan kamu. Itu maksudnya Allah dengar kita ni semenjak kita ni diwujudkan. Semenjak kita ni diwujudkan. Hingga hari kamu ini, maka dengar oleh kamu bagiku pada hari ini. Allah kata, maka hari ini mu dengar kaku dulu. Gitu kan? Betul yang terjemahan gue betul yang baca ni. Maka hari ini, wahai manusia berada di hadapanku ni, kamu pula yang mendengar aku. Fasitu ilayyal yawm. Boleh? Hanya segala amal kamu dikembalikan atas kamu. Amalan yang kamu buat turaddu alaikum, akan dipulangkan balik ke atas kamu. Hai segala manusia, bahawasanya aku jadikan bagi kamu akan bangsa, dan kamu jadikan akan bangsa bagi diri kamu di dalam dunia. Boleh Maka kamu rendahkan bangsaku dan kamu angkat bangsa kamu. Apa maksudnya? Aku dah banyak nak tahu ni. Sebab aku dah baca kita terjemahan Melayu ni. Baru pendek ni hadinya. Hadi mana? Kalau kita nak jumpa dah pada ni. Ada nak jumpa pun. Tapi dapat betul terjemahan itu betul lah. Dia kata apa? Aku jadikan kepada kamu bangsa ada nasab, dan kamu jadikan nasab itu untuk kamu. Betul? Kemudian Allah sebut fawada'tum nasabi, kamu jatuhkan nasab aku, tapi kamu angkatkan nasab kamu. Itu terjemahan tu lah. Kalau ikut ayat yang berbahasa Arab ni. Baik, kita baca Kemudian baris yang ketiga, telah aku kata bagi kamu bahawa orang yang terlebih mulia daripada kamu itu iaitu orang yang takut akan Allah. Itu. Aku katakan, iaitu orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab kita orang macam orang Arab lah, kita mungkin dah mana orang Arab
memang dia mengagung-agungkan bangsa ataupun keturunannya. Dah kaum ni, kabilah ni, dia berperang pun berperang kerana kabilah. Dah kita tak gitu dah. Kita mana? Kita rasanya tak gitu, kita naik dulu. Tak adalah mungkin berkuah-kuah ada dok kan, tapi dari sudut kepartian lah, politiknya dah bersatu. Tapi orang Arab memanglah ni, walaupun semua Arab, tapi dia ada kabilah yang tertentu, ada kaum yang tertentu, dan dia sering berbalak. Janganlah jarang biarkan bersatulah, melainkan bila datangnya Islam. Jadi Allah pun sebut dah, sesungguhnya kamu dah belum ni, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Okey, begitu. Mana dah ni? Tetapi enggan kamu, melainkan bahawa kamu kata si fulan anak si fulan. Tapi kamu tak terima aku sebut, kamu khabar fulan anak fulan. Maksudnya dia khabar kamu kata si fulan anak si fulan. Bangsanya baik daripada si fulan. Si fulan itu terlebih kaya daripada si fulan. Kita mengangkat bangsa keturunan, kekayaan. Okey, baik. Lagi apa lagi? Maka adalah pada hari ini aku rendahkan bangsa kamu dan aku angkatkan bangsa. Iaitu dari sudut ketakwaan lah, takwa yang tinggi, maka itulah yang Allah angkatkan. Seolah macam takwa itu bangsa Allah. Okey, maka mana segala orang yang takut akan aku. Allah pun seru. Manakah orang yang bertakwa, orang yang takutkan, maka bangkit segala mereka itu, maka didirikan bagi kaum yang takut akan Allah akan banji-banji, maka mengikut sekalian kaum yang takut itu akan banji-banji mereka itu ke tempat kediaman mereka itu, maka masuk segala mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Nak sebut tentang kelebihan takwa ya. Jadi Allah kata, dia nak sebut bahawa seolah-olah macam nasab itu, dan Allah sebut nasabi. Nasab aku ialah apa? Takwa. Kamu angkat bangsa kamu, kamu rendahkan bangsa aku. Mana maksud bangsaku? Iaitu takwa. Hari ini aku nak angkat bangsa aku, yakni takwa. Aku nak rendahkan bangsa yang kamu agung-agungkan di muka bumi. Itu maksud hadis lah. Itu maksud hadis yang Nabi sebut. Baik, boleh? Okey ya. Lagi banyak ni hadis-hadis yang dibawa ni. Macam-macam ni hadis-hadis yang kita baca je dah ni. Lagi nak bagi Bismillah, baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul hikmati makhafatullah ta'ala. Kepada segala hikmah iaitu takut akan Allah Ta'ala. Segala kebijaksanaan, maka asalnya, puncanya kita takut kepada Allah. Okey, kata Fudail rahimahullah ta'ala, barang siapa takut akan Allah, nescaya menunjukkan oleh takutnya itu atas segala kebaikan. Maka kebaikan itu akan memberikan kita melakukan amal-amal yang baik. Dah banyaklah yang hadis-hadis yang telah tuan kita nukilkan di sini. Banyak hadis ni dah. Sebab apa? Habis je. Cerita takut belaka. Takut kedera kita. Kita sama banyak yang benda yang berulang-ulang lah. Bila dah hadis dah ni dah kita baca dah. Muka surat yang ke-95 sampai 95 tu nampak mata tu. Begitu sama dengan apa? Muka surat 94. Lepas 93 tu, 94 tu dia kecil. Sama. Kecil tau. Kita ada tu kan. Kita speed dah nampak lah. Kita sama, kita lain dengan dia. Sama dah. Nampak tu kan. Salap kecil. Hamba pun tengok 10 orang ni. Dah nampak mata tu. Jadi Pak tepak. dia ada kelebihan lain jadi.
Dah sikit dah tau kan. Siapa 5? Sikit dah ke. Nak tengok ni je sebab dah tak pernah kita baca lah yang hadis-hadis yang dia okey dah kisah-kisah kan. Kalau ada pun kan. Okey dah apalah kita baca lah kan. Tak apa. Dimuatkan dengan pelbagai dalil lah. Takut ke tak waktu masing-masing lah. Tak masing-masing. Tak, sebab ilmu ni adalah ilmu macam kita bincang yang minggu lepas tu lah tau. Amba tahu banyak kan. Minggu lepas Amba dah baca tentang maksud al-qabdu wal-bastu tu Amba tahu banyak tu kan. Sebab Amba lepas tu yang baca pula memang dia rumit sikit lah. Hak yang peringkat takut. Sehingga ke makam yang tinggi. Jadi memang kena orang yang menjiwai betul lah. Orang yang teramat-amat kena menjiwai. Kalau kita ingat pada minggu lepas, Amba diterangkan perkataan tuan kitab kita iaitu mana mekop pula ni? Tudung hitam. Dia Google. Okey, mana mekop? Amba balik. Amba balik punya. Okey. Sebab menteri yang minggu lepas Amba pun dah rasa macam dah tu mana minggu lepas Amba dah menjiwai molek sebab dia nak terang maqam al-qabdu kemudian al-bastu tau. Kalau ingat lah. Soal. Maka surat dia nak undur balik lah. Nak undur balik. Sebab Amba memang kurang lah pengetahuan tentang bab tu kan. Dan cari pakar-pakar tasawuf yang dengan menjiwai lah. 983. Dia Amba baca lah kitab, Amba cuba rujuk balik. Rujuk dah. Tapi memang kena memahami sebab ilmu ni, Amba rasa lah ilmu ni memang orang tu dia menjiwai dulu barulah diwujudkan istilah. Betul tak gitu? Dilalui jalan kepada Allah, dia buat benda tu, buat benda. Kemudian barulah dia letakkan asas-asas ilmu ni. Peringkat-peringkat ni. Aku rasa bukan letak dulu barulah dia pun menjalani. Betul tak gitu? Aku rasa lah sebab hak mula-mula lah, hak lepas-lepas. Hak yang terkemudian kita ikutlah apa silibus yang dibuat oleh ulama tasawuf. Baik, sebab okey bayang. Mula-mula al-raja. Al-raja kemudian al-khawf. Maqam yang kedua al-qabdu wal-bastu. Yang ketiga apa? Tadi dia ingat. Al-Qawbah. Yang ketiga al-haibah tau. Bukan al-haibah hasilnya ada yang al-haibah kehebatan. Sehingga disampai kepada al-insan al-kamil. Ini al-arif, maksudnya al-arifi. Orang yang tasawuf mungkinlah boleh terang apa mula. Kita ni lagu banyak. Al-insan al-kamil. Itu bahasa Arab Bila terjemah pun rasa macam terjemahan Amba ni ialah dah terjemahan sudut bahasa je. Mungkin tak mencapai maksud yang betul. Baik. Pertengahan maqam mahabbatullah. Ni okey Faham. Mubtadi khabar tu pertengahan dan suluk maqam mahabbatullah dan al-unsu jumlah. Dan kalau nak tengok 84 perenggan yang kedua. Gitu. Perenggan yang kedua. Amba cuba tengok dah maksud al-qabdu wal-bastu kan. Ada yang ulama sebut dia macam ar-raja, macam al-khawf. Dia harap. Dia takut. Dia takut. Jadi tapi kalau terjemahan sudut bahasa al-qabdu maksudnya genggam. Al-bastu maksudnya macam dia melepaskan. Ada yang ulama tasawuf sebut al-qabdu wal-bastu ini diambil dari nama Allah, iaitu al-qabid wal-basit. Begitu pula. Tapi di peringkat kedua lah, orang yang baru nak mengenal macam kita Amba ni, murtadi sini baru nak mengenal, nak belajar tasawuf ni dah, rasa gong tu nak mengenal. Ni peringkat pertengahan yang kedua.
Hak ni yang ketiga al-unsu maksudnya. Al-unsu dah saya ke hak ngelah dah. Macam istilah ada benda. Macam-macam istilah yang ada. Yang ketiga dah ini jinok, dan jinok. Allah tengok dah kata benda jinok. Jinok hati lah kot kan. Oh, tapi kalau ikut Muhammadiyah hak yang kedua ni anggu rasa macam nak hurai tu rasa macam sakok sikit ni. Genggam dan melepaskan. Orang yang mungkin melalui jalan tu yelah dah rasalah dia akan rasa benda maksud genggam, benda maksud melepaskan. Dan ada sebahagian maksud yang senang. Dan sebahagian ulama maksud dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ulama Al-Imam Al-Qushairi, ulama tasawuf mazhab Syafi'i yang meninggal 409 lebih Hijriyah, lama lah, lebih awal berbanding ulama-ulama yang terkemudian. Dia kata antara dinukilkan maksud genggam ni, kita menggenggam dan kita menghalang sehingga kita rasa takut untuk buat perkara-perkara yang tak boleh. Kita jadi kita masuk genggam. Kan macam kita lepas, dia seerti macam lebih kurang banyak dah anggur ni. Hening benarnya. Ni tukar tukar bimbo ni ada. Kita bukan tak sama mana kan? Ada sebuah mengaku dia hamba ni bukanlah dapat ganti akan kau tinggi-tinggi ni tau. Ini banyak dunia kan? Kita tukar dengan pinball. Tukar dengan pinball. Sebuah ni dia makin tinggi, yang berapa dia tinggi sikit, bukan bidang gelap ni. Baca-baca pun ialah baca bukan macam orang yang melalui perjalanan tasawuf ni. Baca lain. Baca memang kita boleh hulai, cuma orang yang memang dia dekat dengan Allah, keadaannya mungkin berbeza. Dia menjiwai benda ni. Nak kenal mana orang tu, wallahu a'lam. Semua orang mungkin disebut zahirnya dikenal Allah, tapi hakikatnya hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi yang membaca-baca hak yang diterang oleh ulama ni, dia semacam khauf, dia semacam raja. Tapi di peringkat yang kedua, maksud kalau kita ni memang kita buat amal sebab kita takut seksaan Allah. Memang kita buat amal sebab apa? Kita harap Allah memberikan pahala. Dak sampai tahap kalau hamba dak sehingga kita kata kita buat amal, kita dak mikir benda ni. Memang kita kasih akan Allah. Dak macam sebut pada kelas yang lalu, dak kita kasih orang. Kita bagi benda yang dia nak. Dan walaupun dia minta kita sayang dia, kita pun ya tak asuh dia, kita bagi, nak kita bagi. Macam hakikat lah. Hak tu dak mikir dah. Bukan kita memikirkan sebab takut, bukan memikirkan sebab orang tu akan memberi imban balas. Tapi sebab kita buat, sebab kita sayang dia. Hak tu orang. Jadi semacam Allah ni tapi hak tu peringkat yang kedua, ketiga, bukan lagi peringkat permulaan. Hak kita, hak hamba ni, peringkat mula-mula ni, kita buat amal sebab takut seksa. Kita buat amal sebab apa? Sebab harapkan pahala. Tu hamba lah. IGD mungkin mepak. Jadi kita hak yang menjiwai, dia kenal, dia rapat, dia dekat dengan Allah, dia akan memahami dah. Benda maksud sebab merasa ilmu ni orang tu dia kena lalui dulu, barulah keluar istilah ni. Bukan kita ikut jalan ni. Hak mula-mula lah. Hak yang mula-mula perkenal tasawuf ni. Kan? Betul tak? Betul gitu. Dia lalu dulu nak kenal menuju Allah. Kan? Barulah dia pun asaskan ilmu tasawuf. Benda al-raja, benda al-khawf, benda al-qabdu, benda al-fasdu. Kita hak lepas-lepas ni, hak terkemudian ni, kita pun ikut follow macam yang dibuat. Macam kita kena ikut kaedah ni. Orang dulu dia beribadat, dia semakin dekat dengan Allah. Mungkinlah belum wujud ilmu ini, dah hirau benda yang dibahaskan. Tapi dia dekat dengan Allah. Mungkin makamnya tinggi dah, tapi dah belajar benda gini. Mungkinlah dulu. Tapi kita ulama pun dia gariskan banyak cara untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Aku lalu dah. Mula-mula aku lalu al-khawf dulu. Kemudian al-qabdu pula. Kemudian semakin jinak jiwa aku.
Jadi insan al-kamil pula, al-arif billah. Boleh deh. Ni penisik lah. Tak apalah tau. Dia masuk biasa dia ikut kan. Orang yang mungkin dia tahu, orang yang menjiwai ilmu ini, kadang-kadang dia tahu benda ni benda yang bukan semua orang lah yang bergelumbang di bidang ni. Bagi dia lemah sikit pada dia, kita tak tu mana. Mungkin dia tengok dulu, tengok teori je lah. Orang yang dekat dengan Allah, mungkin lain keadaan urusan kehidupan dia. Orang tak kenal baca, dia dah baca dia Allah Al-Qabdu ni. Nak ikut tu, nak follow tu bukan benda senang lah. Orang tu lama dah, dia mentadri, dia mendidik jiwa dia, dia menjiwai. Kita sembahyang juga banyak sebab apa? Sebab takut je seksa Allah ni. Betul dah tu comel dah. Dah salah dah. Cuma mengikut orang tasawuf itu hanya peringkat permulaan. Dah Allah cahaya bagus. Cak tinggi dah. Dia buat amal bukan kerana memang dia kasih akan. Siapa buat dia makam yang tinggi tu. Hal tu bukan tidak, tapi dalam Quran sebut pun banyak muda-muda muda. Dia faham tak tu dah, betul dah banyak takwa, betul lah dah. Tapi susunan pasal sebut itu ada susunan yang dia susun takut tak tu yang kedua pun tak, tapi dia semakin buat amal bukanlah disebab tu dah. Sebab memang mula-mula lalu tak tu. Cuma peringkat yang kedua semakin sayang, semakin bukan tak fikir dah. Buat kerana Allah betul. Kerana Allah dibuat. Semua Allah laku. Allah laku. Dapat orang tasawuf dia tengok sesuatu dia memikirkan kehebatan Allah. Tengok dia ni mikir Allah, mikir Allah. Baik lah. Kamu juga aku tengok mikir dunia. Tu apa kan? Kita bukan bab tinggi dah lagi dah. Maaf banyak kan? Saya bab yang mungkin boleh sebab dia panggil perjalanan rohani dah. Rohani ni bukan berarti yang sahih. Dia tersembunyi. Kalau yang boleh didik jiwa ni bukan sahih tapi berbentuk kerohanian. Nama suluk, suluk salik. Kalau zahir senang. Tak sah apa buat benda ni. Nampak je tak? Tapi hak dalam ada hak yang tak nampak ni. Kita kata kita kenal Allah kata je. Berada mana? Kita hanya sebut zahir, hakikat yang batin kena sebut ke tak? Kena mana pun ada. Sifat Allah pun ada. Contohlah. Tapi mulut kata dia kenal Allah. Lama yang begitu dah. Kata kenal. Tapi kenal-kenal dan tak boleh nak menzahirkan. Tak boleh nak menzahirkan kenal tu. Sebab kita macam lemah. Kita lemah macam kita memang orang kenal, tapi kita nak menzahirkan kenal tu Allah kita hakikat tu tak boleh. Betul. Sebab tu dia bukan ilmu yang berbentuk fardu ain secara kalau dia ilmu ni ada cabang fardu ain dan cabang fardu kifayah. Setiap ilmu gitu macam tauhid kau. Ada bahagian tauhid yang berbentuk fardu ain kan. Ada yang berbentuk fardu kifayah, hak yang dalam. Hak payah-payah tu. Bukan semua orang belajar benda tu. Yang belajar lagi adalah kita mungkin lah. Kita selesaikan hak yang berbentuk fardu ain. Kalau hak yang dalam sangat, hak yang panjang sangat, hak ni serahlah. Sebahagian masyarakat adalah wakil yang tolong memahamkan tentang perkara-perkara yang rumit ni. Ada ustaz seorang hak faham ni. Tujuan dia nak melepaskan fardu kifayah. Kita ni je. Adakah setiap orang depan ni wajib belajar hak benda-benda rumit? Kita melepaskan tahap ilmu yang berbentuk fardu ain setiap cabang bidang. Hak rumit ni dia orang yang suruh pakar-pakar bidang ni, orang yang memang ahli sungguh. Dia belajar. Dia pun ajar kita. Tak faham tanya dia. Maksudnya melepaskan fardu ain. Kalau tak ada seorang mandat dosa dah itu maksudnya. Jadi kita memberikan mereka yang lain juga yang mungkin belajar daripada kecil tentang agama dan sehingga mereka yang mengikut jalannya. Jadi pakar bidang itu maksudnya yang umumi begitu tidak. Kita ni tak boleh dah kita orang awam.
bukan menjadi kewajipan untuk mempelajari peringkat-peringkat yang tinggi. Kita ni biasa je. Orang yang hanya ikut mufalid, ikut orang semata-mata. Boleh lah. Tak pernah tanya orang yang pakar yang biasa menjiwai tentang ni, tak ada masalah. Terbuka je. Sebab bila ada bidang ni, hak yang tinggi-tinggi lah. Kita paling jelas lah sebab kita ni maqam rendah. Maqam biasa. Boleh tak pernah kau ada kenal-kenal ustaz ke tak yang mungkin dia tak seorang tasawuf contoh. Mungkin dia faham untuk uraikan secara bukan teori sahaja, bahkan mungkin praktikal. Sebab dia dalam dia melalui jalan bukan tempoh yang sekejap, bahkan tempoh yang lama dah. Bahkan tempoh yang lama. Dan bukan baru setahun, baru macam tu lah jadi tu. Dia kena lama, dia kena lama menjiwai tempoh yang lama. Perwatakan bukan mencerminkan perjalanan ruh kita. Luaran dan jadi, dia bukan benda yang berbentuk luaran. Yang kita memilih sebab apa nak suhu je. Dia dah ni dia tersawir. Jadi gitu. Luaran tidak memberikan maksud yang betul. Hak penting dalam ilmu jiwa lah. Okey, boleh baca sikit-sikit apa dah? Boleh sikit dah. Tapi juga satu itu. Banyak saya tak lain. Ambil kat satu dulu. Satu dah dulu. Kata lagi. Tak bersetuju je pakai mana-mana. lah. Tunduk belakang apa lah. Zuhur belakang juga. Suhu belakang. Kau tak ada dah zuhur kan duduk. Senang dah jiwa-jiwa belakang. Kali ni memang jahil. Tak apalah, dah tulis je lah. Abang tengoklah ada setakat nama belek-belek macam bila bercerita tentang Daniel lah. Daniel punya kisah-kisah sedikit nak kata pentingnya takut. Gitu sebenarnya. Kita baca pun kita budak-budak dah ingat baca lah. Cuma kita nampak gambar umum itulah. Tentang manhaj pengajian agama kita makin apa kena ada takut. Dan banyaknya dalil yang menjelaskan kelebihan takut pada Allah. Tidak ada. Nak hafal sesa, nak hafal kita ni pula ingat tau, nak hafal kita sesa cuma kita nampak gambaran umum gitu punya. Kisahnya gitu, Nabi anjurkan gitu, Allah pun cerita gitu, ulama pun sebut gitu. Kenapa penting takut kepada Allah gitu lah tau. Biasa kau kan tuan-tuan pun biasa ni lah kau kan tuan-tuan pun tau dia dah yang kita dah gitu lah tau. Biasa gitu lah, macam biasa mereka ikut bidang agama begitu je dah. Kita faham gambaran umum, kita tulis. Setakat kefahaman yang kita tak ada benda kena hafal lah juga. Cuma kita memahami. Okay, bukan kita hanya sekadar menghafal. Okey, boleh? Okey, satu lagi kan? Senang kerja boleh. Satu tambah kita ni. Okey, satu. Ni pun tentang kita tak takut orang. Jadi takut. Tak pernah kita baca. Satu yang boleh kan? Setuju dah ke? Nampak lah. Jadi hati cukup dah. Siap amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita nak bagi dulu. Kata makhluk. Makhlul ke makhlul. Alhamdulillah cukup tadi. Makhlul al-Dimashqi. Pesan sebenarnya begini. Makhlul al-Dimashqi. Okey? Artinya barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua, maka iaitu kaum bid'ah yang bernama Harun. Dari juga takut saja, tak ada harap. Hal ini nak bincang tentang perlunya ada kedua-duanya. Baik. Dan barang siapa berbuat ibadah akan Allah dengan semata-mata harap jua, dia takut sikit, berharap semata-mata, dan kali juga, maka iaitu kaum murji'ah, kaum bid'ah yang bernama murji. Dan barang siapa berbuat ibadah semata-mata mahabbah, maka iaitu orang yang zindiq. Dah begitu pula. Mahabbah maksudnya kasih. Tak ada rasa harap, tak ada rasa takut, boleh juga. Gitu pula. Dan barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala
dengan takut akan Allah dan dengan harap akan Dia dan dengan mahabbah akan Dia, maka iaitu orang yang arifi, yang mentauhidkan Allah. Kena ada belaka. Wali nyok ni. Nak belaka, takut, ada harap, ada mahabbah, ada barulah comel. Itulah sebahagian ulama yang mungkin melalui jiwa ataupun perjalanan roh dia gitu. Dia rasa gitu, kalau dia sedar lebih kalau gini. Sebab dia bukan benda yang teori A, B, B dok. Dia menuju pada Allah. Mungkin ada gangguannya, ada benda yang faktor yang boleh menjadi pemakin. Contohnya orang kata tiga-tiga kena ada. Bukan dua je, bukan je, bahkan kena cukupkan tiga ni. Bagi dia gitu. Nampak dia kan? Orang yang ikut cara tu mungkin dah berbeza. Rasa perasaannya, jiwanya lain. Kita mungkin lain pula ni. Contohlah. Tapi kita hanya ikut jalan yang telah dilalui oleh ulama yang terdahulu. Okey, yang terakhir, baik. Demikianlah yang dinakal oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala daripada makhluk itu. Kemudian maka berkata ia, yakni Al-Imam Al-Ghazali, maka apabila diketahui daripada yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada menghimpunkan antara segala perkara ini, yakni khauf dan raja dan mahabbah. Kena ada belaka. Dan ghalib takut itu iaitu terlebih maslahat bagi orang yang berbuat ibadah. Dia buat lebih takut kan. Tetapi dahulu daripada mati. Adapun orang yang hampir kepada mati, maka yang terlebih masalah, yakni yang terlebih penting baginya, membanyakkan harap akan Allah. Ya dah, nak meninggal kita memang kita rasa kita hanya mementingkan harapan sahaja. Moga-moga tempat aku akhirnya syurga Allah. Tak takut. Gitu ada mati. Orang ada pun. Maka kita pun letaklah perasaan harap lebih berbanding perasaan takut. Itu pesanan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita pun gitu ada kehidupan kita esok-esok nak mati dan mana. Mungkinlah masa kita berbeza dah. Cara kematian mungkinlah kita rasa cara ni betul lah teorinya, tapi orang mati dah gitu. Sebahagiannya mungkin mati mengejuk. Kadang rasa harap pun tiba-tiba mati. Langgar lah, macam-macam jadi. Orang buat salah, orang buat salah lah contohnya. Jadi nak rasa takut sebelum mati, rasa harap sebelum mati tu bukan semua orang dapat. Sebab kadang-kadang kematian ni mengejut tiba-tiba. Kalau sakit nak mati dah cerita tak. Rasa nak mati, kita pun rasa harap. Semoga akhirnya tempat aku syurga. Macam orang kanser ke benda, dia rasa waktunya hampir tiba. Lain cerita. Tapi mati tak itu. Bukan mengikut susunan yang kita boleh susun. Tapi itu susunan aturan Allah Ta'ala. Tiba-tiba keluar, mati. Contoh. Dan nak harap pun mati dulu. Jadi itu aturan yang Allah susun untuk kita. Macam-macam lah. Bukan semua rasa comel, ikut kitab, ikut tau. Macam-macam lah dah mati, ngejuknya. Nak merancang harap pula ke mana. Bukan benda senang lah. Itu semuanya janji Allah. Habis ada